Ustaz. Oi, halo. Tengok apa Ustaz? Tengok kali tengok unta ni. Seronok tengok orang makan. Ni Ustaz. Ya. Malam saya dah tengok berita satu. Dia buat anak dia pergi klinik sebab lemak longgai. Anak dia 5 tahun, dia ajak puasa. Baru 5 tahun. Tu nak tanya. Tu kena ajak puasa ni bila anak kita? Okey, tak apa jangan risau. Kita pergi ke dapur tazkirah Ramadan. Ya, jom Ustaz. Jom. Alhamdulillah, sekali lagi dalam siri Tazkirah Ramadan #Ramadan terbaik. Baik Ustaz. Ya, Hari ni kita nak masak apa? hari ni insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan kari ayam. Tengok ni, daun karu pulai. Orang Penang sebut dia boleh. Karu pulai. Baik, Ustaz, kita berada di mana? Kita ni macam biasa. Ya, tempat yang cantik dengan pemandangan, dengan padangnya, dengan kambingnya, tak lain tak bukan House of Kambing Serdang. Ya. Jadi pastikan hampa kalau belum sampai, Kena dapat try di House of Kambing di Serdang. Okey. Baik Ustaz. Ni kari orang Penang. Kalau tak makan kari tak jadi Penang ya. Tu dia kata orang Penang ni hari-hari dia makan kari. Ya, hari-hari makan kari. Okey, jom kita Bahan ni apa Ustaz? mula-mula ni bawang, Bawang. bawang besar, lepas tu halia. Baik. Okey, lepas tu ni orang panggil pepat sekawan. Pak sekawan. Kentang sikit. Yang pasti mestilah kena ada empah garing. Ni? Empah garing ni nak bagi pedas dan warna dia cantik sikit. Apa ni? Serbuk cili. Ni krisik. Ni rahsia utara Ni- Ustaz. Dan ni santan. Ni ayam ni setengah ekor. Okey, jom kita boleh Tu lah kita mula dulu lah. potong dulu. Potong dulu bawang. Bawang ni. Jadi seperti awal tadi Ya. kan, saya bawa tadi kan, saya pun dah ada anak dia baru 4 tahun. Jadi kita duk rasa bila kita kena ajak dia puasa ni Ustaz? Yang Nabi SAW bagi panduan ialah ajar anak solat. Apa yang Nabi kata, muru auladakum bis solah. Perintahkanlah, suruhlah anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Para ulama melihat bahawa umur 7 tahun tu dah umur yang boleh menerima arahan lah. Maksudnya umur yang mumayyiz, yang dah boleh membezakan baik dan buruk. Jadi itulah, kalau tanya bila nak start suruh, panduan kita berdasarkan hadis solat tu lah. Itu mesti macam tu jugalah usaha. Jadi kita ada satu panduan lah. Ya. Bila Nabi suruh ibu bapa ni perintahkan anak-anak solat ketika umur 7 tahun, maksudnya apa? Maksudnya sebelum 7 tahun, apa benda yang mak ayah kena ajar anak tu? Betul? Dia kena kenalkan anak tu siapa Tuhan dia. Kalau tidak, dia nak sembah siapa? Dia nak semayang sehari semalam 5 kali tu kepada siapa? Dia puasa. Puasa ni kan tak makan dan tak minum. Makan dan tak minum. Dia boleh pergi sembunyi ke kan, dia makan seorang-seorang. Jadi maknanya kita bila kita terlalu fokus pada ibadat, tapi kita tak tengok dari sudut iman, dari sudut akidah ni kan, ini jadi masalah. Dia tak kukuh. Kenapa dia nak kena solat, dia nak kena puasa kan? Solat dan puasa adalah ibadat. Ibadat ni adalah memperhambakan diri kepada Allah. Tapi Ustaz, saya rasa first time kita dengar apa nama, sebab cakap membina iman, tu saya rasa kurang dengar pasal Itulah sebab kita ambil mudah, tapi kita ambil ringan. Okey, Habib boleh tolong ni tak? Panaskan minyak. Boleh. Okey, baik, kita nak masuk bahan demi ni. Dah panas sikit. Okey. Tu dia. Ni kopi dah basuh Okey tak? Okey sambil-sambil dulu tu saya nak bancuh
Bancuh ni dia kena bancuh dulu dengan Ayak. dengan ayak. Oi, bau dia harum oh. Okey Ustaz, sambil bawang ni nak masak. Bila kata kita nak didik daripada awal kan, mungkin kita didik dah masa 10-11 tahun. Maksudnya lambat sikit lah. Boleh ke Ustaz? Bila kita mula 7 tahun, bukanlah 7 tahun terus sampai sebulan. Dia sikit-sikit lah. Tapi kalau lah kata sikit-sikit tu mula daripada mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu, dia atas orang lah. Tengok bila dia start. Macam mana kita start suruh anak solat, macam tu lah kita start suruh anak besar lah. Sama lah. Kunci dia kena kenalkan dia dulu siapa Tuhan dia. Tu saya rasa penting ni. Selain daripada kita tanya bila kita kena ajak mereka puasa, kita kena tanya kita dah ajak belum mereka ni kenal siapa tu Allah kan. Kenapa kena sembah dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kata nak suruh puasa tu, tengoklah kalau dia boleh mula dengan puasa separuh hari setakat dia mampu. Sampai tengah hari makan. Ya, dia bertahap-tahap lah sampailah sebelum dia akhir balik. Kan? Dia masak kari ni, tapi memang kena sabar. Sebab dia tak boleh laju-laju. Tak boleh kalut-kalut. Sebab dia kena sampai kari tu masak, dia pecah minyak kan. Empah dia tidak tak sedap lah. Kena kacau ni, kena tumis kan. Tumis. Sampai dia pecah minyak. Kalau dia kering, dia tambah ayak. Kita kering, dia tambah ayak. Ustaz, bila Ustaz sebut tadi kita berpuasa tu kira boleh didik separuh-separuh dulu kan. Kalau dia puasa separuh tu, tengah hari dia buka, apa dia punya hukum tu? Budak kecil ni, dia bukan mukallaf. Mukallaf ni ialah orang yang dah akil. Akil ni maksudnya orang yang berakal, orang gila, orang tak siuman, orang yang waras tengah pingsan ke Allah dia tak mukallaf lah. Macam mana dia nak buat benda dia pun tak sedar diri kan, ataupun dia tak boleh berfikiran dengan waras. Itu yang kedua, baligh yang dah cukup umur. Kan? Sebab dia satu benchmark untuk nak kata seseorang tu mencapai tempoh matang. Dia kena dia orang Islam tu, maksudnya mukallaf. Itu yang asas lah. Bila dia tak mukallaf, tak ada lah berdosa kalau dia tak puasa. Ataupun kalau sengaja dia tinggal pun taklah berdosa. Kalau kata dia rasa tak larat, kan, okey lah, dia bagi dia buka puasa. Tapi kalau dia larat, dia puasa lah. Sebab tu penting kita ajak daripada awal. Bertahap-tahap. Memang takkan berdosa lah sebab dia bukan mukallaf. Kita yang orang tua ni yang Game bahasa hitam pun tak boleh tak? Yang tu lain lah. Tu tak boleh. Dulu kan dia kata dia naik van jenazah. Tu ya? Tu saya pernah dengar juga. Tapi saya tak pernah tengok. Okey. Macam mana kita punya kari kita? Macam mana nak tahu Ustaz? Dah pecah minyak ke belum? Dia ada dia punya ni. Dia macam tadi kita sembang didik anak untuk solat, untuk puasa lah. Dia bukan boleh kalut. Dia kena bertahap-tahap. Bertahap-tahap. Dia kena ada dia punya tempong matang dia. Dia kalau tidak dia jadi tak sedap ke. Tu kalau makanan tak apa, tak sedap kita boleh masak lain. Kalau anak jadi anak ni benar. Okey Ustaz. Tadi Ustaz kata sebelum 7 tahun tu kita ajak dia supaya kenal Allah. Kata bina iman dulu kan. Saya pun nak fikir macam mana saya nak mula ajak benda tu. Ini satu ilmu jarang dibincang. Macam mana nak bina iman. Sedangkan benda ni benda yang sangat penting dan sangat asas. Tapi kita sendiri pun di Malaysia ni kita kurang pendedahan macam mana nak bina iman anak-anak. Okay. Macam mana nak mengenalkan anak-anak siapa itu Allah. Betul. Kita tunjukkanlah alam. Ni, macam contoh Allah sendiri sebut dalam Quran wa innal ibli kaifa khuliqat. Belakang kita ada unta. Allah suruh tengok unta. Bagaimana dia diciptakan. Kita tunjuk unta ni hebat dia macam mana kan. Mata dia macam mana. Bertahan ayak. Minuman dia macam mana. Dia boleh duduk dalam cuaca yang panas ekstrim. Kita panas ekstrim habis. Perlu dah. Kita kata hebat tak? Siapa cipta unta? Allah.
setiap benda yang kita buat, bersembang dengan anak tu, apa yang kiri kanan depan belakang ni, kita kaitkan dengan Allah. Allah Ta'ala. Siapa bagi rezeki? Macam mana boleh hidup? Sebab kita hidup Udara. Oksigen. Siapa buat? Allah buat. Jadi kalau tak kerana Allah, kita tak boleh hidup. Kita tak wujud pun atas dunia ni. Jadi kita kat situlah kita mula, kita kata hebat ada Allah. Patut ada kita ni kena memperhambakan diri pada Allah. Itu yang tadi saya kata, kenapa Nabi suruh umur 7 tahun, sebab dia dah memayis. Dia dah bezakan mana baik dan buruk. Dia dah ada perasaan tu. Oh, baru saya faham. Maksudnya, sebelum 7 tahun tu kita, macam Ustaz sebut tadi, kita wujudkan, kita sembang-sembang. Berterusan sampailah dia. Berterusan. Bukan sampai 7 tahun je. Kita sembang, kita cerita. Benda yang harian lah. Pokok, ikan, benda duk makan semua ni, siapa buat? Lepas tu siapa hebat bila dia rasa kehebatan dan kebesaran Allah tu, dia jelas kenapa dia kena sembahyang dan beribadat. Tapi bila mendidik ni dia kena berkali-kali ulang-ulang kan. Macam Allah sebut dalam surah Luqman, Allah kata apa? Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman berkata kepada anak dia, dalam keadaan dia mengingatkan, wa huwa ya'izuhu tu kata kerja yang menunjukkan berulang kali. Memperingatkan dengan memberi rasa. Janganlah, wahai anakku, janganlah syirik kepada Allah. Okey, Ustaz nak masuk apa lepas ni? Nampak dia cantik tu? Saya nak masukkan santan. Santan. Kali pekan kita boleh buang ayak sikit. Boleh, tapi dia lain lah dia punya tu. Ayak ni buang. Boleh tambah. Pekat ni, pekat. Pekat. Kita boleh tambah ayak sikit lagi. Buah kentang. Buah kentang. Okey. Pak kata cukup. Cukup. Ni saya nak tutup dululah. Tutup dulu. Biar cepat masak lah. Jom Ustaz, kita tengok. Bau dia. Memang sur. Ni boleh terbuka puasa Ustaz. Jangan buka puasa. Tapi bau tak batal kan? Bau tak batal. Saya baik. Masih berpuasa. Yang ni kita ada lagi satu bahan kita tak buh. Apa dia Ustaz? Krisit. Kita nak buh krisit. Krisit. Hampa masak kari buah krisit tak? Ni. Krisit ni jadi lemak lah sikit. Dan last sekali kita tambah garam. Kalau nak letak sebut rasa, letak rasa. Okey, ni garam. Alhamdulillah. Nampak gaya kita punya kari ayam ni. Kita dah boleh angkat. Kita pakai ni tu. Senang nak cedok kuah. Senang nak cedok kuah. Tengok kuah ni dengan pekat. Dengan ubi. Dah siap kita punya kari ayam Penang mai. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Kita memang on time. Elok ni, sedang elok. Dah dak buka puasa. Buka puasa. Jom Ustaz. Jom kita perkena. Jom ni cepat. Lambat lagi. Syukur ya Allah, siap dah kita punya kari ayam. Dan yang ni lah daripada tadi. Ya. Untuk kita makan. Jadi tadi Ustaz kita dah bincang macam mana kari ni bertahap. Kita nak didik anak puasa pun kena bertahap. Jadi macam mana Ustaz? Ya. Saya sebelum kita ada lagi 2-3 minit ni kan, saya nak ingatkan bahawa Islam ni adalah agama yang bukan melampau. Walaupun nak ajar anak untuk beramal ibadat, tetap perlu bertahap-tahap, sederhana, tidak memaksa. Dan yang paling penting yang saya sebut tadi, mestilah diasaskan dengan iman. Sebelum 7 tahun. Dengan iman, bagi dia kenal Allah.
supaya dia beramal ibadat ni jelas dia buat tu kerana Allah, barulah dia buat dengan rasa bukan terpaksa. Betul. Macam itulah saya rasa kita sangat-sangatlah perlu mengambil iktibar Ramadan ni untuk mendidik anak-anak dengan iman. Kita Ramadan ni kan, kalau anak-anak makan pun kita bukan tahu. Betul lah. Kan, dia sorok-sorok pun dia boleh makan. Boleh makan. Kan, kita pun ada pengalaman ni kecil-kecil tu kan. Sama kan. Jadi itulah. Untuk tu memang kita kena bagi dia kenal Allah dan dia beramal tu kerana Allah. Di sama-sama kita mendidik anak kita dengan cara yang diterangkan tadi, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Okey, azan lah. Baik, insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.